الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واحلل قلبي بحق جدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رب يسر ولا تعسر تمم الخير يا كريم أما بعد. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Pengurusi Majlis yang berbahagia, Al-Fadhil Iman Paduka Tuan Datuk Haji Muhammad Rashid bin Mahful, yang saya hormati para tengku, datuk dan datin-dating, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya dalam perjalanan tadi nak sampai ke sini, subhanallah, banyak rupanya cabaran. Cabaran yang pertama adalah dengan jam. Bagaimana nak jaga hati kita supaya redha je apa yang berlaku. Bagaimana nak jaga mulut supaya tidak keluarkan kata-kata kesat. Dalam ketika itu kami mendengar satu berita berkaitan dengan gempa bumi. Ada gempa bumi di sana, di sini dan seumpamanya. Banyak gempa bumi yang telah pun berlaku. Dan kalaulah kita tengok, kalau diizinkan saya nak baca satu rekod. Bermula pada tahun 2019. Bermula pada tahun 1929. Sampai pada tahun 2023, dunia bumi ini telah pun menyaksikan satu gempa bumi sebanyak 40 ke 42 kali. Di antara gempa bumi yang kita boleh ingat sampai hari ini, bagaimana satu gempa bumi itu berlaku di sebuah negara yang bernama Indonesia pada tahun 2004. 2004 Indonesia menggemparkan kita. Bagaimana satu gempa bumi yang dihasilkan 9.5 skala Richter menyebabkan satu tsunami yang sangat besar. Gempa bumi itu hanya berlaku dalam lebih kurang 10 minit sahaja. Hasil gempa bumi 10 minit itu mendapati 230,000 jumlah yang terkorban. Bagaimana satu gempa bumi yang berlaku di India pada tahun 2021, 7.6 skala Richter. Berapa lama gempa bumi di India? 20 minit sahaja. Berapa banyak jumlah yang terkorban? 20,000 jumlah yang terkorban. Yang cedera 126,000. 400,000 rumah yang hancur. Berapa lama India mengalami gempa bumi? 20 minit sahaja. Begitulah gempa bumi di Iran pada tahun 2023. 6.5 skala Richter sahaja. Tapi dunia mendapati gempa bumi di Iran seramai 41,000 yang terkorban. Sabit daripada satu ayat Quran, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Bagaimana kata Allah ketika mana kami goncangkan bumi dengan satu goncangan yang sangat kuat. Bayangkan gempa bumi yang berlaku di Indonesia, lebih kurang 10 minit, jumlah yang terkorban lebih daripada 200,000 pada hari pertama. Subhanallah. Bayangkan gempa bumi yang berlaku di India, 20 minit sahaja, tapi jumlah yang terkorban seramai 20,000. Dan rumah yang hancur banyak mana? 400,000 rumah yang hancur. Adakah mereka tahu pada hari itu akan berlaku gempa bumi? Tak. Adakah pada hari itu mereka bangkit pada waktu pagi? Mereka gosok gigi, mereka bersihkan diri, mandi, pakai baju cantik-cantik nak pergi kerja. Adakah mereka tahu hari itu gempa bumi? Kalaulah, kata para ulama, kalaulah mereka tahu hari itu hari gempa bumi, nescaya mereka sanggup membeli tiket flight walaupun ribu-ribu harganya. Sanggup membeli satu helikopter walaupun mahal. Sanggup merentasi lautan walaupun bahaya.
kerana nak selamatkan diri daripada gempa bumi. Bagaimana Aceh kita tengok? Hari pertama berlaku satu gempa, tak sampai 10 minit, 200,000 yang terkorban pada hari pertama. Itu belum lagi kita bincang jumlah rumah yang hancur pada hari itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalaulah mereka tahu, sudah tentu mereka selamatkan diri mereka, anak-anak mereka, isteri mereka, ibu dan ayah mereka daripada awal. Tetapi disebabkan mereka tak tahulah, menyebabkan satu kejutan kepada mereka. Sabitlah daripada ayat Quran yang saya baca tadi. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalaulah gempa bumi yang 10 minit boleh menghasilkan satu kehancuran yang sangatlah teruk, bagaimana Allah goncangkan satu goncangan, bagaimana nasib kita ketika itu? Bila akan berlaku gempa bumi? Yaumul Qiyamah. Yang mana kata para ulama pada hari kiamat, seorang anak akan melihat bagaimana ibunya dibakar. Akan keluar api daripada tanah, keluar api daripada bumi. Anaknya menyaksikan ibunya dibakar. Anaknya menyaksikan ayahnya ditolak oleh air yang sangat kuat. Dan bagaimana seorang ibu menyaksikan anak-anaknya hanya memandang sahaja. Kenapa anak itu tidak mau tolong? Kerana kata para ulama, hari kiamat Allah hapuskan satu perasaan kasih dan sayang sesama manusia. Sebab itulah dalam hidup kita ada dua benda yang Allah rahsiakan, yang Allah takkan tunjuk kepada kita dan Allah tak akan declare kepada kita. Yang pertama adalah kiamat dan yang kedua adalah hari kematian kita. Sebab itulah ta'rifan kiamat dan hari kematian adalah ta'rifan yang sama, definisi yang sama. Apa makna kiamat? Hari terakhir kamu hidup di atas dunia. Definisi yang sama. Subhanallah. Sebab perkara-perkara itu perkara yang kita takkan jangka. Sebab hari ini kita tengok ramai orang yang jaga makan. Tengok abang-abang yang fit sekalian, jaga makan. Tengok orang-orang lama, jaga makan. Kerana takut mati disebabkan serangan jantung. Takut mati disebabkan kencing manis. Takut mati disebabkan darah tinggi. Jaga makan sangat-sangat. Tapi Allah tak takdirkan mereka mati disebabkan penyakit itu. Allah takdirkan mereka mati disebabkan kemalangan. Allah takdirkan mereka mati disebabkan jatuh daripada rumah, bumbung. Sia-sia jaga makan. Rupanya kematian dia bukan disebabkan makanan. Macam saya berada di atas jalan. Setiap hari, every single day, saya duduk di atas, bukan duduklah, berada di atas jalan. Paling kurang 90 km. Setiap hari saya travel. Pagi tadi di Hulu Langat. Pagi tadi di Hulu Selangor. Bersama dengan pegawai, Majlis Pegawai Islam di daerah Hulu Selangor. Travel ke sini, balik ke KL dan seumpamanya. Kalaulah ikut hipotesis kita, sains kan, semakin banyak berada di atas jalan, semakin tinggi peratusan untuk kemalangan. Tapi belum tentu lagi kita mati disebabkan kemalangan. Kerana itu rahsia Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mukaddimah kita hari ini. Okey ke semua? Muka ketat dia semua. Nak bincang kiamat ni lama Ustaz. Just nak refreshing lah berkaitan dengan peringatan untuk kita sama-sama. Kita jalani kehidupan pada hari ini, bangun pagi, pergi kerja, balik kerja, uruskan anak, ajar Quran, solat, tidur balik, bangkit pada hari esok kan. Kehidupan kita ni sama. Tapi kalau tidak ada matlamat dalam hidup kita dan kita tidak tahu kenapa kita hidup, seumpama kehidupan kita haba mansura, seumpama debu yang bertembangan. Terbang ke arah mana tak kisah. Ada tak apa, tak ada pun tak apa. Jangan hidup kita demikian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Hari ini saya diberikan satu tajuk yang sangat berat. Taubat sebelum terlambat. Lebih kurang macam itulah no? Tajuk dia. Sebelum masuk Ramadan. Satu hari Abu Darda memberitahu kepada anak muridnya, dalam hidupku aku tidak takut kecuali Allah. Tapi dalam hidupku ada satu perkara yang sangat aku takut. Anak murid tanya kepada Abu Darda, apa yang paling kamu takut wahai Abu Darda?
Yang paling aku takut dalam hidupku, kata Abu Darda, adalah ketika mana Allah memberikan usia yang panjang kepadaku, Allah memberikan kesihatan yang lama kepadaku, Allah memberikan kesenangan kepadaku, tapi dalam keadaan Allah tidak pernah redha kepadaku. Itulah ketakutan yang sangatlah aku takut sampai hari ini. Hari ini Allah memberikan usia kita sampai 50 tahun. Dalam keadaan kawan-kawan kita dah pun capai 40 tahun, ada yang meninggal. Kita kena jawab dalam diri kita, kenapa hari ini Allah masih lagi beri umur yang panjang kepada kita? Dalam keadaan ada dalam kawan-kawan kita yang sangat struggle mencari rezeki, struggle mencari kerja yang tetap, tapi Allah pilih kita kerja yang tetap. Pun kita kena jawab, kenapa Allah pilih aku kerja yang tetap, permanent, dalam keadaan ramai orang dalam struggle mencari rezeki. Samalah dalam rezeki anak. Allah memberikan kita anak, pun kita kena jawab, untuk apa sebenarnya anak itu diutuskan kepadaku. Dalam keadaan ada di luar sana, mereka sedang berjuang untuk dapatkan seorang anak. Tapi Allah bagi kita seorang anak, 2 orang anak, 3 orang anak, tak cukup dengan itu. Allah kurniakan cucu lagi kepada kita. Pun kita kena jawab, kenapa sebenarnya Allah memberi kehidupan kepada aku pada hari ini? Kenapa Allah memberi peluang untuk aku hidup pada hari ini? Kenapa Allah memberi rezeki yang baik kepadaku? Kenapa Allah datangkan satu circle yang baik kepadaku? Itu kena jawab. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebab apa? Sebab sifat manusia ni dia sering berjanji kepada Allah. Kita ni kalaulah kita buat silap, kalaulah kita buat salah, kita akan berjanji kepada Allah. Kita akan bagi tahu kepada Allah, wahai Allah, ampunkanlah dosaku, nescaya aku tidak akan lakukannya lagi. Tapi kita selalu khianat janji kita dengan Allah. Kita selalu mungkiri janji kita dengan Allah. Selepas kita minta ampun kepada Allah, beberapa detik kemudian kita melakukannya lagi. Melakukan kesilapannya lagi. Lalu kita minta lagi keampunan kepada Allah. Begitulah kehidupan kita pada hari ini. Sebab itulah ada dalam satu hadis Nabi SAW. Hadis ni hadis kursi. Hadis yang riwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis sahih, hadis yang riwayatkan oleh Imam Muslim. Yang mana satu hari ketika Abu Hurairah bersama dengan Nabi SAW, Nabi bagi tahu kepada Abu Hurairah satu hadis daripada Allah. Nabi cuba terjemahkan, Nabi cuba deliver apa yang disampaikan oleh Allah untuk kita pada hari ini. Nabi bagi tahu kepada Abu Hurairah, ada seorang hamba Allah ni. Ada seorang hamba Allah ni, dia selalu melakukan dosa kepada Allah. Dia selalu meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia selalu melakukan kemukaran. Tapi akan ada satu momen, kata Nabi, akan ada satu momen lelaki ini dia ingin bertaubat kepada Allah. Dia insaf di atas perbuatan dia, dia menyesal di atas perbuatan dia. Lalu dia duduk di tikar sejadah, dia berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, ketika mana hamba yang berdosa tadi duduk di tikar sejadah minta ampun kepada Allah, Allah jawab setiap permintaan dan keampunan kita. Apa jawapan Allah, kata Nabi? Hambaku ni yang membuat salah, hambaku ni yang banyak dosa kepadaku ni, yang selalu melakukan kemukaran. Hari ini hambaku minta ampun kepadaku. Hari ini hambaku ni minta ampun kepadaku. Dalam keadaan dia tahu aku adalah Tuhannya. Dalam keadaan dia tahu aku adalah Tuhan yang boleh memberi hukuman ataupun mengampunkannya. Tapi hambaku ni tetap minta ampun kepadaku. Lalu aku ampunkan dosanya. Tapi kata Nabi, ketika mana pemuda tadi diberikan keampunan oleh Allah, dia melakukan lagi satu kesalahan. Dia melakukan lagi satu dosa yang sama. Lalu dia duduk di tikar sejadah berdoa balik kepada Allah, insaf balik kepada Allah, minta ampun lagi kepada Allah. Apa kata Allah? Hambaku ni kali kedua dia minta ampun kepadaku, aku ampunkannya. Kerana dia tahu dunia ini ada Allah. Kerana dia tahu dunia ini ada Allah yang boleh mengampunkan dan boleh menghukumnya. Perawi yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, lelaki yang si pendosa tadi minta ampun kepada Allah, melakukan kesalahan,
lebih daripada 3-4 kali. Kali pertama melakukan kesalahan, minta ampun. Kali kedua melakukan kesalahan, minta ampun. Kali ketiga, kali keempat. Alhasil, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ni? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ni, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang banyak melakukan dosa kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang melakukan dosa, kitalah, buatlah apa yang kamu nak buat. Lakukan apa yang kamu nak lakukan. Aku tetap akan ampunkan kamu. Walaupun banyak dosa yang kamu buat. Walaupun dosa yang sama kamu buat. Buatlah apa yang kamu nak buat, kata Allah. Aku akan tetap ampunkan kamu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis sahih. Sebab itulah hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Hari ini kita memang tak boleh nak lari. Kita ni sebagai seorang pendosa. Tapi kadang-kadang kita cuba deny dalam hidup kita untuk tidak mengaku kesalahan kita kepada Allah. Cuba sekali kita bersendirian dengan Allah. Kita bercakap dengan Allah. Kita mengaku, wahai Allah, aku ni salah. Mengaku akan kesalahan kita. InsyaAllah Allah akan ampunkan sebanyak mana dosa kita. Walaupun dosa kita lebih banyak daripada buih di lautan. Sebab itulah mereka yang istighfar kepada Allah satu kali, Allah memandang istighfar itu dengan istighfar yang sangat serius. Sebab Allah ni maha mengampun. Adakah kita lupa bagaimana seorang lelaki pembunuh bersiri pada zaman Bani Israel, yang mana sabda Nabi SAW, satu ketika dulu ada seorang Bani Israel digelarkan sebagai seorang pembunuh, dan pada hari itu dia telah membunuh seramai 99 orang. Selesai membunuh 99 orang, Allah jentik hatinya untuk bertaubat kepada Allah. Ada satu perasaan menyesal kerana membunuh, menyesal kerana merompak orang. Kalau membunuh, dia tak akan membunuh saja, dia akan merompak, mencuri dan wahakadha. Lalu dia mencari di manakah guru yang boleh bimbingnya ke jalan Allah. Orang kampung mengatakan di sana ada seorang guru yang boleh bimbing kamu. Bila dia sampai ke rumah guru tu, dia mengaku akan kesalahannya. Dia mengakui akan kesalahan membunuh, mencuri dan wahakadha. Apa kata guru tadi? Wahai pemuda, tidak layak untuk kamu minta ampun kepada Allah. Tidak ada keampunan Allah ke atas diri kamu kerana kamu melakukan satu kesalahan yang sangat kejam. Kamu meragut nyawa bukan seorang tapi 99 orang. Tak layak untuk kamu bertaubat kepada Allah. Geramnya si pembunuh tadi, rekodnya 99 orang dah. Dia genapkan 100 ala-alang katanya. Dia genapkan 100. Kemudian dia menyesal. Biasalah kita lepas buat baru menyesal. Lepas mengata, aku mengata orang ke tadi? Aku terpus benda-benda yang salah ke tadi? Aku terbuat itu ke tadi? Terbuat ini ke tadi? Biasalah kita. Maka lelaki tadi menyesal. Lalu dia mencari orang kampung untuk tunjukkan siapa guru yang benar. Orang kampung kata di hujung kampung ada seorang guru. InsyaAllah dia akan bimbing kamu. Bila sampai, short story cerita punya, bila sampai, dia bagi tahu apa kesan dia bagi tahu apa kesalahan dia. Maka guru tadi mengatakan, wahai anak muda, keampunan Allah sangat luas ke atas kamu. Bila-bila masa saja kamu boleh minta ampun kepada Allah seandainya kamu menyesal di atas perbuatan kamu. Kamu ikrar yang kamu tidak akan lakukannya. Dan kamu melupakan dosa. Sebab itulah hari ini kita nak tengok taubat kita ni diterima oleh Allah ataupun tidak. Salah satunya tanda apabila kita melupakan dosa yang pernah kita buat. Tapi kalaulah kita taubat, dalam keadaan taubat, esok nak buat pula, taubat lagi. Sebab kita ni manusia. So bila mana guru tu tanya kepada pemuda tadi, wahai anak muda, di mana kamu tinggal? Rupanya anak muda tadi tinggal di satu perkampungan manusia yang melakukan dosa kepada Allah penuh. Jirannya pendosa, dosa yang teruklah, dosa yang besar. Maka kata guru tadi, pindahlah tempat kamu ke satu tempat yang dipenuhi dengan orang yang soleh, orang Islam. Maka cepat-cepat dia packing barang.
Bila sampai di rumah, dia packing barang, masuk barang dalam beg. Dia galas beg, dia keluar daripada rumah. Dalam perjalanan dia keluar pada rumah nak menuju ke tempat yang baik, belum lagi bertaubat kepada Allah. Dia belum lagi solat taubat. Dia belum lagi mandi sunat taubat, belum lagi. Dalam perjalanan dia nak pergi ke satu tempat untuk bertaubat kepada Allah, Allah takdirkan lelaki tadi mati di tengah-tengah perjalanan. Lalu ketika itulah akan turun 2 orang malaikat. Ini normal. Siapa pun yang mati, siapa pun yang meninggal, akan datang salah seorang dalam kalangan malaikat. Kalau orang itu orang yang beriman, maka akan turun malaikat rahmat, akan menyambut rohnya untuk dibawa ke langit pertama, langit kedua, sampai langit yang ke-7. Kalau orang tu roh yang jahat, maka malaikat azab akan datang. Panjanglah cerita tu, short story cerita punya. Sebab kita kejar masa ni sampai pukul berapa ni biasanya? Okey ke setakat ni? Okey. Sebab diam saya risau. Okey, saya teruskan boleh sikit lagi. Ketika mana pemuda tadi telah pun meninggal dunia, turunlah 2 orang malaikat tadi, malaikat rahmat dan malaikat azab. Setiap daripada malaikat berebut nak mengambil roh pemuda tadi. Apa kesan dia kalau malaikat rahmat dan malaikat azab ambil? Ada kesan dia. Kalau disebut dalam kitab, kalau malaikat rahmat mengambil roh kita, akan dipakaikan dengan satu pakaian yang wangi, akan diberikan satu semburan daripada syurga. Dengan semburan itu, para malaikat yang berada di langit-langit Allah dapat hidu wangian ini datang daripada fulan bin fulan. Nama kita disebut. Tapi kalau malaikat azab datang menjemput roh kita, akan dipakai dengan satu pakaian daripada neraka Jahannam. Diberikan satu semburan yang busuk daripada neraka Jahannam. Sampaikan nama kita itu, nama fulan itu akan dimaki dan dilaknat oleh seluruh para malaikat. Masing-masing bertanya, wangian yang busuk ini datang daripada mana? Maka malaikat akan menyebut namanya fulan bin fulan, orang yang dilaknat dan seumpamanya. Maka berebut di antara malaikat azab dan malaikat rahmat. Sebab malaikat azab kata dia dalam berjalan nak bertaubat. Malaikat azab kata tidak, dia belum lagi taubat. Allah utuskan seorang malaikat menyamar seperti manusia. Bagi tahu, aku utusan Allah, aku nak selesaikan permasalahan kamu. Allah memerintahkan supaya buat satu ukuran. Tempat pemuda tadi meninggal, kamu ukur daripada jarak di rumah asalnya ke jarak yang akan dituju. Ukurkan jarak yang ditinggalkan dan jarak nak dituju. Kalau jarak yang itu lebih dekat, maka milik dialah pemuda tadi. Maka malaikat tadi buat ukuran. Alhasil, Nabi kata, jarak nak dituju ke tempat kebaikan lebih dekat 1 jengkal nak dibandingkan tempat keburukan. Bermakna malaikat rahmat membawa roh pemuda tadi. Alhasil kita tengok bagaimana seorang pelacur, ni semua orang tahu cerita ni, memberi air kepada seekor anjing. Disebabkan sifat ihsannya, Allah ilhamkan dalam hatinya hidayah, maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini jangan kita tunggu bulan Ramadan untuk kita bertaubat. Meskipun kita famous, kita tahu bulan Ramadan ni bulan taubat, pintu taubat dibuka seluas-luasnya, tapi belum tentu lagi kita sempat dalam bulan Ramadan. Sebab kalaulah kita tengok ramai mana yang mati pada hari ini, itu belum lagi kita cerita mati yang mengejut. Dulu saya bekerja di hospital HKL, sekarang dah keluar dah Ustaz. Masa saya kerja di hospital HKL, banyak kematian yang mengejut berlaku di depan mata saya. Yang lebih dahsyatnya, kebanyakannya berlaku dalam kalangan anak muda. Ramai anak muda, tengok kiri kanan. 40 tahun ke bawah, muda lah tu. Ini bukan satu mitos, tapi inilah kenyataan. Sebab Nabi sebut dalam hadis, akan sampai pada satu zaman, Nabi gelarkan zaman itu mautul faj'ah, mati mengejut. Tahu-tahu dah meninggal. Tahu-tahu dah meninggal. Sebab itulah jangan kita tunggu Ramadan baru kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana belum tentu lagi kita sempat dengan Ramadan.
Sebab itulah kita baru berada di bulan Syaban, baru beberapa hari lagi. Beberapa hari pun boleh tentu lagi. Esok boleh tentu lagi kita boleh buka mata. Esok boleh tentu lagi kita boleh buka mata. Kalaulah Allah takdirkan kematian kita pada malam ni, adakah yakin dengan kematian kita malam ni kita boleh dimasukkan dalam syurga? Kalau kita rasa was-was lah Ustaz, ragu-ragu lah Ustaz, mintalah taubat kepada Allah pada malam ni. Mintalah taubat kepada Allah pada malam ni. Ustaz, siapa yakin masuk syurga? Memang tak ada seorang pun yakin masuk syurga. Even though kalaulah kita tengok Nabi Adam alaihi salam melakukan sedikit tergelincir makan buah khuldi. Nabi Nuh alaihi salam sedikit tergelincir berdoa kepada Allah dihapuskan seluruh manusia. Nabi Adam alaihi salam ketika mana makan buah khuldi, dia tahu ini satu kesalahan, bersegera dia minta ampun kepada Allah. Bila berada di atas muka bumi Allah, setiap hari dia minta ampun kepada Allah dan tidak melakukan kesalahannya lagi. Bayangkan Nabi Adam melakukan satu sahaja kesalahan. Ketika mana berada di pada mahsyar, Nabi Adam tidak mampu untuk mengangkat kepalanya. Bahkan Nabi Adam diceritakan, kata Nabi Adam, hari ini adalah hari kemuncak kemurkaan Allah kepada hamba-Nya. Subhanallah. Nabi Adam boleh kata demikian. Ni kita ni sehari-hari tak, bukan kitalah, saya pun termasuk. Itu belum cerita dalam kereta lagi. Orang tak bagi signal, habis dalam hati mencarut. Itu tak diterjemahkan carutan tu. Kalau diterjemahkan, habis. Baik, kadang-kadang kita tengok, kadang-kadang itulah satu tarbiyah daripada Allah. Allah nak didik kita supaya jaga hati, jaga percakapan dengan duduk atas kereta dalam jet. Bayangkan, situasi ini tidak dirasai oleh orang yang duduk luar Selangor. Di Kelantan. Bukan nak meremehkan Kelantan sebab saya pun Kelantan. So saya tak remehkan Kelantan. Di Kelantan nak jumpa jam sangat-sangat rare. Musim cuti jam. Luar musim cuti tak jam. Tapi di Selangor tak kisah cuti tak cuti, jam tetap jam. Ya. Kalau cuti orang di Selangor keluar. Orang luar masuk Selangor. Nak mendidik kita pada hari ini satu perasaan supaya sabar. Kerana apa? Kerana suatu ketika nanti, beberapa hari lagi kita akan berpuasa selama 12 jam, 13 jam. Betul tak? Ada negara yang berpuasa selama 21 jam. Maghrib dan Isyak 1 jam. Isyak ke subuh 2 jam. Tak tahulah tarawih Konoha barangkali dia buat. Tapi satu ketika nanti kita akan berpuasa selama 8,000 jam. Ini jelas Nabi sebut dalam hadisnya. Satu ketika nanti kamu akan berpuasa selama 8,000 jam. Ulama sebut kalaulah hari ini kita tak mampu berpuasa selama 12 jam, 13 jam, 15 jam pun dah merungut. Maghrib masuk lambat sikit dah merungut. Bagaimana mungkin kamu boleh bertahan berpuasa selama 8,000 jam pada hari pertama? Bila tu? Dia sambung siri akan datanglah. Biasa Kak Zaya macam tu. Isyak apa Ustaz? Nanti Isyak bagi tahulah. Bila zaman tu? Zaman itulah zaman yang disebut kemunculan Dajjal. Kenapa Ustaz dapat 8,000 jam? Sedangkan dalam hadis Nabi, Nabi sebut selama 365 hari pada hari pertama setahun. Kan Nabi sebut dalam hadis, hari pertama Dajjal keluar seumpama setahun, hari kedua seumpama sebulan, hari ketiga seumpama seminggu. Dan wahakatha. Di mana dapatnya 8,000 jam? Cuba kita darabkan. Kerana bila Nabi sebut berkaitan dengan zaman Dajjal, tidak ada makanan, tidak ada minuman, sahabat tanya kepada Nabi satu soalan yang mengejutkan kita. Sahabat tak tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, di zaman itu bagaimana kami nak makan? Bagaimana kami nak minum? Bagaimana kami nak survive? Tapi soalan daripada sahabat, ya Rasulullah, adakah cukup kami solat 5 waktu pada hari pertama? Apa jawapan Nabi? La, tak cukup. Solatlah mengikut kiraan kamu. Kerana pada hari pertama, separuh daripadanya Allah datangkan siang dan separuhnya Allah datangkan malam. Dan memang kiraan jam yang ditetapkan oleh Nabi.
Kerana 365 hari darabkan dengan 24, berapa dapat? 8,000 plus minus. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebab itulah hari ini, hadirin-hadirat yang dirahmati Allah, kebanyakan yang berlaku dalam hidup kita pada hari ini sebenarnya Allah nak didik hati kita supaya bersedia dengan hari esok. Sebab hari esok kita tak tahu apa yang berlaku kepada kita. Hari esok kita tak tahu apa yang akan datang kepada kita. Sebab itulah di antara tarbiyah Allah kepada kita, Allah datangkan Ramadan kepada kita. Sebab itulah Ramadan dikenali sebagai satu bulan panas yang menghangus. Ramadan dikenali sebagai bulan panas yang menghangus. Kata guru kami, Ramadan ini dikenali sebagai bulan yang bergerak. Bulan yang travel. Kenapa bulan travel? Kalaulah kita tengok bulan Masihi dengan bulan Hijrah, mana lagi pendek? Hijrah. Kan dulu kita pernah berpuasa pada bulan 12. Kita pernah berpuasa pada bulan 11. 5 tahun lepas kita masuk Ramadan pada bulan 5. Bergerak bulan 4, bergerak bulan 3, akan datang bulan 2, akan datang bulan 1. Tapi Hijrah sustain. Sebab itulah takrifan Ramadan panas yang menghangus tidak boleh diguna pakai kata para ulama. Kerana saya mengikuti satu kajian daripada pusat kajian cuaca di Saudi. Kajian cuaca daripada Saudi dia mengatakan satu hari nanti Ramadan yang akan berlaku, kamu akan masuk pada musim sejuk. Kan biasanya dulu saya belajar di Mesir. Ustaz pun ada belajar di Mesir, Timur Tengah dan Wahakata. Pernah bulan Ramadan saya masuk di Mesir, belajar di Mesir 50 darjah Celsius. Saya basahkan rambut, tak sampai setengah jam kering rambut. Nak jemur pakaian paling suka, nak basuh pakaian musim panas. Tapi kata kajian cuaca, akan sampai satu ketika kamu akan masuk Ramadan di Saudi pada bulan musim sejuk. Mana? Contoh. Satu kajian yang saya buat. Pada tahun 2016. Pada tahun 2016 sampai 2023, seluruh Timur Tengah akan masuk Ramadan pada musim bunga, spring. Hari inilah. 2016 sampai 2023, musim spring. Dan apabila masuk 2024 sampai 2031, Timur Tengah akan mula masuk Ramadan pada musim sejuk. Kiraan Masihi 1445 sampai 1452. Pada tahun 2032 sampai 2039 akan masuk Ramadan pada musim luruh, dan pada tahun 2040 bermula Ramadan pada musim panas balik. Itu pun tak tahu kita ada kat mana time tu. Tapi ini hanya terpakai di Timur Tengah, bukan di Malaysia. Jangan keluarkan satu statement, kita akan masuk Ramadan pada musim sejuk. Salji tiba-tiba turun. Ini di Timur Tengah. Sebab itulah hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak bawa kita bincang satu benda hari ini. Hari ini saya tak nak bincang macam mana nak buat dalam bulan Ramadan, sebab semua orang tahu apa nak buat bulan Ramadan, apa ibadah nak buat bulan Ramadan. Hari ini kalau saya minta seorang daripada kita listkan apa nak buat dalam bulan Ramadan, saya yakin akan capai 10 ibadah. Boleh buat tarawih, boleh buat sedekah, bagi orang makan. Apa lagi? Apa lagi? Baca Quran dan seumpamanya. Macam-macam sebut. Tapi dalam sebutan kita, list tu, kita boleh list, tapi banyak mana yang kita boleh buat. Samalah macam tarawih. Bila masuk Ramadan, memang kita ada satu perasaan gairah, ketidaksabar untuk sambut Ramadan, untuk solat tarawih. Ramai orang memenuhi masjid pada hari pertama. Tengoklah pada hari 15. Itulah kenyataan sebenarnya. Jangan tertipu dengan hari pertama sampai hari kelima. Hari hujung-hujung last Ramadan, itu penipuan semuanya. Tengok pada hari 15. Itulah sahih, itulah nyata. Apa saya nak sebut? Dalam keadaan kita tak sabar nak solat tarawih, jangan pernah kita tinggal solat qada. Jangan pernah kita tinggal solat qada. Kerana solat qada itu satu hutang kita dengan Allah. Solat qada itu kewajipan kita kepada Allah.
tarawih benda yang sunat. Habis tu ustaz, tak payahlah tarawih, jangan. Kerana tarawih dikhususkan dalam bulan Ramadan. Sayang kalau kita tinggal. Tak boleh tarawih pada bulan Rejab. Tak boleh tarawih pada bulan raya, tak boleh. Tarawih mestilah pada bulan Ramadan. Sayang kalau tinggal. Sebab itulah kaedah ulama kata, jangan tinggal semua kalau tak mampu buat semua. Dua perkara je kena buat. Qadha dan tarawih, cukup. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Apabila kita masuk dalam bulan Ramadan, pertama tadi kita cerita berkaitan dengan taubat, insaf dan seumpamanya. Hari ini kita nak bincang berkaitan dengan Ramadan. Satu bulan memang Allah khususkan kepada kita pada hari ini. Hari ini saya percaya dalam kalangan kita ni usianya 25 tahun ke atas, tolak adik-adik lah. Kalau usia kita pada hari ini dah pun masuk 40 tahun, 35 tahun kita dah pun bermula dengan Ramadan. 35 tahun kita dah bertemu dengan Lailatul Qadar. 35 tahun kita dah tahu bagaimana cara nak berpuasa dan wahakatha. Tapi pernah tak kita terfikir, puasa-puasaku sebelum ni Allah terima ke tidak? Sebab itulah ulama bagi tahu Ramadan memang Allah khususkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana umat yang terdahulu, usia mereka, bayangkan umat Nabi Nuh alaihi salam. Umat Nabi Nuh alaihi salam, usia umat Nabi Nuh di antara 800 ke 1500 tahun. Usia umat Nabi Nuh. Sebab itulah kalaulah kita tengok karier dakwah Nabi Nuh 950 tahun. Kalau di zaman Nabi Nuh, masyarakat umat Nabi Nuh meninggal di usia 200 tahun, 300 tahun mati muda. Sebab ghalibnya, kebiasaannya mereka mati 800 tahun ke atas. Itu kita belum bincang pencen umur berapa tahun. Takkan pencen umur 50 tahun. Disebabkan umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sangat pendek. Dalam satu hadis Nabi sebut al-umru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku ni di antara 60 ke 70 tahun. Kalau usia kita pada malam ni dah pun cecah 50 tahun, kita berbaki untuk tengok di atas dunia ni berbaki 10 tahun sahaja lagi. Kalaulah usia kita dah pun masuk 60 tahun, berpandukan hadis di antara 60 ke 70 tahun, kita kena bersiap sedia anytime Allah nak ambil nyawa kita. Sebab kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di alam akhirat. Berada di dunia ini hanyalah sementara. Tapi sementara inilah Allah nak kita pulun sebaik-baiknya. Sebab itulah Allah rahsiakan pahala dalam bulan Ramadan. Allah bagi tahu pahala solat bagaimana. Allah bagi tahu pahala zakat banyak mana. Allah bagi tahu pahala tutup aurat banyak mana. Tapi Allah rahsiakan pahala puasa dalam bulan Ramadan. Sebab kalau solat, orang tu boleh solat dengan unjub, riak dan seumpamanya. Dia bersedekah, dia boleh tunjuk unjub, riak dan seumpamanya. Tapi kalau puasa, dalam kereta dia boleh makan dengan senyap-senyap, tapi dia tahan. Kalau puasa sedang ambil wuduk, termasuk sedikitlah dengan sengaja. Tapi dia tak buat kerana dia tahu puasanya kerana Allah. Disebabkan kata Allah, puasa kamu kerana-Ku, ikhlas kamu kepadaku, maka nanti di pada mahsyar, kata Nabi, Allah akan tunjukkan banyak mana pahala kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu maklumat yang kita kena hadam pada hari ini, segala ibadah puasa yang kita lakukan, Allah rahsiakan dan Allah akan tunjuk di pada mahsyar. Bila yang Allah akan tunjuk? Di saat nama kita dipanggil oleh Allah. Laisa bainaka wa bainallahi turjuman. Ketika mana nama kamu dipanggil oleh Allah di pada mahsyar, tidak ada perantaraan di antara kamu dengan Allah. Tidak ada Rasulullah di tengah-tengahnya, tidak ada perantaraan di tengah-tengahnya, hanya kamu dengan Allah. Hari ini kalaulah surat LOD sampai kepada kita saman 2 juta, na'udzubillah, sampai surat saman. Tapi kita relax, kita tenang sebab kita tahu aku ada peguam yang handal, yang tak pernah kalah.
akan membantuku ketika mana berada di mahkamah bercakap dengan hakim. Tapi tiba kita tak ada peguam yang handal yang boleh bantu kita. Kita sampai surat sama parking pun kita dah cuak. Apabila nama kita dipanggil oleh Allah di padang mahsyar, Allah akan tunjukkan pahala dan dosa kita. Seumpama kita tengok mimbar pada hari ini, mimbar yang berada di depan ni, begitulah kita akan nampak pahala dan dosa. Dan kata ulama, ketika kita melihat dosa yang sangat banyak, dosa yang sangat sedikit, kita ingat dosa ini datang daripada mana? Kita ingat dosa ini datang daripada perbuatan yang mana? Kita ingat dulu aku pernah mencuri rambutan di rumah jiran, inilah dosanya. Allah zahirkan pahala kepada kita. Dan setiap pahala yang berada di depan kita, kita ingat pahala ini datang daripada ibadah yang mana. Tiba-tiba Allah datangkan satu pahala yang lain. Apa berlaku? Kita sambung selepas azan. Macam rancangan TV pula Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahi. La haula wa la quwwata illa billahi. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati as-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilatal fadilah wa syarafad darajat wa ba'as maqaman mahmudul ladzi innaka la tukhliful. Kita sambung sikit lagi boleh ke semua? Boleh kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ketika mana Allah menunjukkan pahala kita, setiap pahala itu kita ingat pahala ini datang daripada ibadah yang mana. Kita ingat pahala ini datang daripada sedekah yang mana. Sehinggalah sedikit-sedikit ataupun sedekah yang sangat sedikit pun kita akan ingat. Kita sedekahkan 10 sen pun kita akan ingat. Tak sengaja sedekah pun kita akan ingat. Tapi tiba-tiba Allah datangkan satu pahala yang mengejutkan kita pada ketika itu. Kita tanya kepada Allah, wahai Allah, banyaknya pahala ini wahai Allah. Datang daripada mana pahala ini wahai Allah? Sedangkan seingat aku wahai Allah, aku tidak pernah melakukan satu ibadah sebanyak ini wahai Allah. Lalu ketika itulah Allah memberitahu, wahai fulan bin fulan, pahala ini datang daripada ibadah puasa yang kamu kerjakan. Kamu puasa kerana aku.
Kamu tahan nafsumu keranaku. Kamu tahan laparku keranaku. Maka inilah balasan untuk kamu, wahai fulan bin fulan. Ketika itulah bila manusia mendapati satu pahala yang sangat banyak, yakin dalam dirinya, aku bakal masuk dalam syurga. Kerana dosanya sangat sedikit, barangkali Nabi akan bagi syafaat. Yakinnya mereka boleh masuk dalam syurga. Tiba-tiba Allah membuat satu laungan yang menyebabkan kita terduduk. Menyebabkan kita akan datang satu ketakutan yang tidak pernah kita bayangkan. Apa laungan itu? Apa pengumuman itu? Dalam keadaan kita sangat gembira melihat pahala yang sangat banyak, tiba-tiba Allah datangkan satu laungan, wahai penduduk mahsyar, kita semua. Siapa di antara kamu yang nak datang ke depan untuk tuntut dengan fulan bin fulan, datang segera. Kata Abdullah ibn Mas'ud meriwayatkan hadis ini. Berbondong-bondong manusia datang ke depan. Dan kata para ulama, ada di antara manusia itu kita kenal dan ada di antaranya kita tak kenal pun nak tuntut dengan kita. Subhanallah. Siapa yang paling kita kenal? Kata para ulama, yang paling kita kenal adalah dalam kalangan ahli keluarga kita. Anak-anak kita. Mereka akan datang di hadapan Allah, wahai Allah, di hadapan kamu ini, lelaki yang berada di hadapan kamu ini, ibu yang berada di hadapan kamu ini, wahai Allah, adalah ibu dan ayahku dulu ketika mana kami berada di dunia. Kamu nak tuntut apa, wahai fulan? Wahai Allah, ketika mana aku berada di dunia dulu, wahai Allah, kerap kali, acap kali aku melakukan dosa kepadamu. Aku melakukan kemungkaran kepadamu. Aku upload gambar yang tidak menutup aurat. Aku mengeluarkan kata-kata kesat. Aku meninggalkan solat, meninggalkan puasa dan wahakata. Ayah dan ibuku tak pernah menegurku walaupun sekali. Hari ini aku nak tuntut dengan mereka berdua, wahai Allah. Siapa mereka yang datang tuntut dengan kita? Anak yang kita belai pada hari ini. Anak yang kita tatang seperti minyak yang penuh. Mereka akan datang di hadapan Allah tuntut dengan kita atas perbuatan kita dulu di atas dunia. Tergamakkah mereka nak tuntut dengan seorang ibu dan ayahnya yang bersusah-susah membesarkan mereka? Membanting tulang untuk membesarkan mereka. Sanggupkah mereka untuk tuntut dengan kita, wahai ustaz? Sanggup. Kerana Allah hilangkan satu perasaan kasih dan sayang dalam hati mereka. Subhanallah. Ramai yang datang. Maka Allah kata, ambillah pahala daripada ayahmu. Ambillah pahala daripada ibumu. Yang menyebabkan kita menyaksikan pahala kita makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang. Tiba-tiba datang kumpulan yang kita tak kenal. Kumpulan ni kita tak pernah bercakap. Tak pernah ada WhatsApp group. Tak pernah save TikTok dan wahakata. Tak pernah follow each other. Mereka datang bertemu dengan Allah, wahai Allah, aku nak tuntut dengan dia, wahai Allah. Memang kami tak kenal dulu, wahai Allah. Kami tak pernah bercakap. Kami tak pernah bertegur. Malah aku tak tahu di mana rumah dia. Nama dia aku tak tahu. Nama pun tak tahu. Tapi wahai Allah, kami pernah bertembung satu kali sahaja, wahai Allah. Aku beri senyuman kepada dia, tapi dia tak balas senyuman itu kepadaku. Hari ini aku nak tuntut dengan dia, wahai Allah. Sebab itulah dalam kita gairah untuk beribadah kepada Allah, kita nak jadi seorang manusia yang taat kepada Allah, seorang manusia yang ahli masjid, yang manusia yang dikenali sebagai soleh dan solehah. Jangan kita lupa hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan sesama manusia. Hari ini khilaf dalam kalangan kita. Masalah dalam kalangan kita. Hubungan dengan Allah sangat cantik, tapi hubungan dengan jiran, siap memaki hamu jiran, bergaduh dengan jiran. Dengan rakan kerja bermasal muka, tapi ibadah sangat ibadah sangat nombor satu tip-top, tapi hubungan hablum minan nas tak cantik. Subhanallah. Sebab itulah hari ini kata Abu Darda,
Anak murid tanya kepada dia, wahai Syekh, kerap kali aku berdoa kepada Allah, tapi kenapa Allah tak pernah kabulkan doaku? Banyak yang aku doa kepada Allah, tapi kenapa Allah tak kabulkan doaku, wahai Syekh? Apa kata Abu Darda? Bagaimana mungkin doa kamu nak dikabulkan oleh Allah kalau kamu bangkit pada waktu pagi, kamu menyibukkan urusan kamu dengan urusan orang lain? Kamu sibukkan gosip orang lain, kamu sibuk mengata orang lain, sibuk menyebarkan aib orang lain, sibuk menyebarkan rumah tangga orang lain bergolak, sibuk nak melihat berita orang lain, cerai ke tidak, cerai ke tidak. Subhanallah. Spill tea lah seumpamanya. Kan hari ini siapa nak spill tea? Jom masuk. Adakah kamu nak mengumpulkan orang untuk bermaksiat? Untuk melakukan satu perkara yang Allah murka? Ini kesalahan-kesalahan yang selalu berlaku kepada diri kita semua, termasuk saya. Jaga diri kita pada hari ini, kerana hidup kita ni tak lama. Kesimpulan boleh ke? Saya takut tengok muka sorang-sorang ni. Tadi saya takut nak mula sebab dalam istana. Ni sekarang saya takut nak stop. Izinkan saya stop lah, no? Kesimpulan kita buat. Kesimpulan yang pertama, siapa masih lagi ingat? Sebab biasanya kalau saya berkuliah akan ada flow. Saya takkan lari flow. Siapa yang tak ikut flow daripada awal, susahlah nak catch up. Yang pertama saya cerita berkaitan dengan dunia. Yang kita huni pada hari ini akan sampai satu ketika akan hancur, akan binasa. Sebab itulah Nabi sebut dunia ni tidak ada mata dan harga di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia yang kita huni pada hari ini bersifat sangat sekejap. Yang kedua, umur kita. Umur yang kita jalani pada hari ini, anytime Allah nak ambil, Allah ambil. Allah tak akan tanya kita, fulan kamu bersedia ke nak mati? Allah tak akan tanya. Kecuali para nabi dan rasul. Allah utuskan para malaikat tanya kepada nabi dan rasul, mana yang kamu nak pilih? Bersama dengan para sahabat kamu ataupun bersama dengan Allah? Seluruh para nabi dan rasul memilih untuk mati bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan tunggu Ramadan baru nak bertaubat kepada Allah. Jangan tunggu Ramadan baru kita nak bersedekah kepada Allah. Jangan tunggu Ramadan baru kita nak buat ibadah secukupnya kepada Allah, kerana umur kita anytime. Ingat hadis Nabi, kalau boleh tulis hadis ni besar-besar pada dinding rumah. Minta izin suami lah. Minta izin mak ayah juga. Jangan pandai-pandai tulis. Kenapa tulis? Tadi kan ustaz suruh tulis kat dinding rumah. Minta izin. Tempah ke cantik-cantik sikit. Apa hadis tu? Umur umat aku 60-70 tahun. Sitin ila sab'in, 70-60. 60-70. Letak pada dinding rumah. Lalu kita akan ingat, aku dah masuk 53 tahun. Lagi beberapa tahun lagi aku nak mati. Bukan kita tahu kematian kita bila, tapi at least kita ada panduan dalam hidup kita. Dan yang terakhir sekali, saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi jemput saya. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, kekurangan dan seumpamanya. InsyaAllah kalau ada rezeki bertemu lagi. Dan mohon maaf tak sempat nak habiskan. Kalau habiskan panjang, topik kiamat pun panjang. Topik Ramadan pun, kalau betul-betul topik kiamat tadi bincang 2 jam, 3 jam tak habis. Topik kematian pun panjang. Topik Ramadan pun sendiri pun panjang. Tapi saya yakin kebanyakan dalam kalangan kita ni tahu apa nak buat dalam bulan Ramadan. Tapi kena ada satu stuck. Jentik hati kita. So sebab itulah saya jentik hati kita semua supaya ingat akan kematian, supaya kita boleh kerjakan ibadah Ramadan sebaik mungkin. Ingat, kalau Allah ketemukan kita pada bulan Ramadan pada hari pertama, ada sebab dia. Sebab itulah kita kena cari dalam hidup kita. Allahu alam, jawab mungkin nak dengar lagi. Allah alam, kita berdoa sekejap boleh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, jadikan ilmu yang kami belajar pada hari ini satu ilmu yang manfaat. Jadikan ilmu yang kami tuntut pada malam ini satu ilmu yang boleh memberi bekas kepada kami bila kami duduk di dalam kuburmu, boleh menemani kami dalam kuburmu, boleh menjadi saksi ketika mana kami berada di mahsyarmu, wahai Allah.
wa amalan mutaqabbala, wahai Allah terimalah segala amal ibadah kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, janganlah Engkau keluarkan kami daripada masjid ini, janganlah Engkau keluarkan kami daripada program ini, melainkan Engkau ampunkanlah segala dosa-dosa kami dahulu, wahai Allah. Ampunkanlah segala dosa kedua ibu bapa kami, pasangan kami, anak-anak kami, seluruh ahli keluarga kami, muslimin muslimat, wahai Allah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Wahai Allah, seandainya Engkau takdirkan kami mati, wahai Allah, janganlah Engkau matikan kami dalam keadaan Engkau tidak redha kepada kami, wahai Allah. Janganlah Engkau matikan kami dalam keadaan kami tidak meninggalkan satu amal ibadah secukupnya kepadamu, wahai Allah. Janganlah Engkau matikan kami, wahai Allah, melainkan kami meninggalkan satu zuriat yang boleh bantu kami bila kami duduk di alam kuburmu, wahai Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua.